Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Alright, so hey subscribers, jumpa lagi kita dalam channel Ferrisonori Motovlog. So untuk pengetahuan korang, inilah dia pesaing terdekat, pesaing terbesar untuk Kawasaki Ninja ZX4 RR. Ini dia guys, QJ Moto SRK 421. That's that blood, sweating my love, checking out tug, out of the mud. Bro probably get picked up like a truck, win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Alright guys, so ini motor belum launching, belum tahu harga berapa, tapi estimation aku mungkin akan lagi murah daripada abang-abang dan sekutu dengan dia. Sebelum ni kita ada satu lagi SRK yang QJ yang ada fairing tu. Yang ini version naked lah. So kepada korang yang tak suka version touring tu, version fairing tu, korang boleh beli yang ini version naked. Tapi yang ini minta maaf banyak-banyak cakap dengan korang, belum tahu lagi bila dia nak launching. So hari ni pihak Enforce bagi kita datang kat kilang dia untuk kita preview, untuk kita rasa. Dan so far tadi aku dah bawa kejap-kejap, itu pun dah selesa. Ini aku rasa antara motor yang selesa lah, serius selesa. Dan tanpa melengahkan masa, aku tunjuk kat korang dia punya feature yang ada kat motor dia. Okay, first kali kita pergi kat bahagian depan. Okay, bahagian depan dia korang boleh nampak dia ada satu lampu projector dan dua lampu DRL lah, daylight punya ring punya lampu. Dan dia dah pakai LED. Untuk bahagian depan aku nampak design dia memang macam bentuk animal sikit, tapi bagi aku itu not a big issue lah. As long dia lawa, color combination dia mantap, is a cun. Dan yang paling best sekali pasal motor ni adalah dia punya fork adalah Mazuchi. Mazuchi ni kalau korang tak tahu lagi, dia adalah satu brand yang sangat well known, yang sangat-sangat mantap. Motor-motor Europe banyak pakai, sekarang dia dah pakai kat motor China. Ini adalah fork Mazuchi dan dia boleh adjust lah. Dia punya kat atas ni korang boleh nampak, dia boleh adjust. Dan untuk bahagian bawah dia, ini yang paling penting guys. Ini yang paling penting. QJ Moto takkan mengecewakan customer dia. Dia bagi Brembo. Brembo kan. Brembo bang. Bang, Brembo bang. Dah lah Brembo, steel braided pula. Mana? Steel braided pula. Kau tengok ni. Apa lagi yang korang nak? Aku tak tahulah korang ni nak apa lagi. Brembo bang, 4-port kiri kanan. Gila tak gila? Gila bang, gila. Okay, untuk tayar depan dia 120 dan tayar depan dia bagi tayar radial brand adalah Oniaha Migra S3N. Kalau kau nak tahu kau boleh Google lah. Okay, itu untuk bahagian depan. Bagi aku bahagian depan dia pun dah walah. Apatah lagi untuk bahagian lain-lain dia. Jom kita tengok bahagian atas. Okay, untuk bahagian atas, bahagian kokpit dia ada satu bang, yang besar gedabak. Kau tengok charger dia, besar gedabak bang. Bukan satu tapi dua. Type C ada, Type A ada. USB, you panggil USB, satu Type USB A, satu Type C. Ni dua ni. Tak cukup lagi. Dua-dua boleh charge. Dia dah bagi direct dah. Okey. So untuk bahagian meter dia kecil je. Tapi meter kecil fully padat dengan information. Nampak ni? Lawa habis. Nampak So cara dia adalah kita boleh buat pemilihan. Kat mana dia punya button? Enter. Sekejap. Ni connect. Ni connect. Sekejap Back. Banyak pula button dia ni. Kita try. Ni ada ABS, TCS, mode ada dua. Satu normal, satu sport. Korang boleh pilih lah. Cumanya motor ni dia tak ada button terus pergi mode. Kau kena main kat dalam. TPMS dah ada guys. TPMS dah ada. Ni LC ni adalah dia punya launch control. Ada launch control guys. Aku baru dapat motor ni sebenarnya ni. Ni launch control dia macam-macam ada dalam dia. Sangat macam-macam. Gila. Okay. Dan itu untuk bahagian kokpit atas dia. Okay, ni dah ada lah. Tapi dia punya master pump dia, nak kata Brembo is not a Brembo punya master pump lah. Tapi okay lah, master pump dia boleh support Brembo punya port. Okay, so best lagi pasal motor ni adalah dia punya engine. Engine dia guys 4 silinder guys. 4 silinder. Yang aku cakap dengan korang, 4 silinder ni bunyi memang sangat ngam. Memang ngam teruk. Dan yang paling bestnya pasal motor ni adalah dia selesa. Yang itu aku nak tekankan pasal motor ni, dia selesa. Walaupun seat dia macam ni, tapi memang selesa. Untuk orang-orang badan besar macam aku sekarang ni, memang dia menyokong. Motor ni memang selesa lah. Kalau compare dengan fairing tu aku rasa kurang selesa. Tapi yang ini
memang selesa. Aku rasa korang boleh belilah. Sangat berbaloi untuk korang miliki dekat Malaysia ni. Alright. So, untuk bahagian belakang, okay, tapi seat pillion dia macam ni lah. Seat pillion dia aku rasa confirm tak selesa lah. Ini confirm tak selesa seat pillion dia. Okay, untuk bahagian belakang, alright, korang boleh pusing dekat sini. Korang boleh nampak masalah motor ni adalah tayar belakang dia adalah saiz 160/60. So, dekat sini high sikit maintenance dia. Sebab tayar dia dah pakai tayar besar 160, depan 120. So macam ibaratnya walaupun motor kau sisi kecil, tapi maintenance dia ikut motor sisi mid range punya harga lah. Okay. Dan belakang pun dia bagi Brembo guys. Nampak ni. Ya Allahu Akbar. Apa lagi yang korang nak weh? Brembo weh. Depan belakang Brembo. Gila lah macam ni kan. Aku tak tahulah. Ini QJ motor dia memang bagi puas hati kau-kau lah. Dia bagi puas hati kau-kau. Dan untuk motor ni juga, walaupun dia dah bagi macam-macam, tapi satu je lah yang dia tak bagi, quick shifter. So macam kawan aku dekat utara tu, Cikgu RSX, dia dah buat dah motor dia dah masuk quick shifter. Korang boleh tengok dekat dia. So aku pun kalau beli motor ni, aku akan berguru dengan dia jugalah. Nak pasang. Sebab motor-motor macam ni kena ada quick shifter guys. Baru dia sedap, baru dia ngam, baru dia baru datang dia punya tu. Okay. So tanpa lagi, so aku nak share dengan korang lagi. Untuk motor ni, orang yang berketinggian 170 tak ada masalah. Easy guys. Nampak? Flat foot. So motor ni orang yang berketinggian 160 cm, korang tak payah risau lah. Kan? Benda easy, benda senang, benda memang boleh bawa. Dan kau tengok position. Walaupun aku pegang macam ni, upright position lagi guys. So sebab kenapa aku kata selesa. Upright lagi. Nampak ni? Upright. Dan aku lupa nak cakap, motor ni ride by wire. Ride by wire guys. Ride by wire. So delay tak nak. So kalau dengar ni bunyi dia, guys, 4 cylinder guys. 4 cylinder. Ya Allah, ya Allah, apa nikmat apa yang korang nak dustakan lagi guys? Nikmat apa yang korang nak dustakan lagi? Okey. Ya, kita bawa pusing-pusing dalam kilang je guys, motor ni. Dalam kilang. Alright. So, aku nak bagi tahu korang, motor ni aku rasa ni antara motor naked yang aku selesa lah bawa. Macam korang tengok sekarang ni position aku, kaki aku, kau tengok, selesa lah. Bagi aku ni antara motor yang selesa. Tangan aku pun tak sakit, yang betul-betul depan lah. Kalau kita bawa jauh nanti mungkin lain lah aku akan cakap. Tapi untuk sekarang ni aku rasa memang selesa. Sebab kalau contohnya motor tu kalau memang sakit, macam belahu belakang aku memang akan rasa terus selalunya. Okay. Tapi motor ni memang selesa. Okay. Kau tengok, dia memang upright lah position dia. Naked ni selalunya dia memang upright punya position. Kalau dia tunduk pun sikit, tapi hari ni memang fully upright. Kau tengok badan aku sekarang, memang fully upright. So motor ni memang selesa guys. Power, tak payah sembang lah, power 70 horsepower kot. Apa yang korang expect? Berhenti. Kita kat kawasan kilang sekarang ni, so kena berhati-hati. Kan? Pusing macam ni. Okay, kita try pecut sikit. Gila lah motor ni. Mantap bosku, mantap. Brake mantap, Brembo guys. So macam mana? Boleh beli tak boleh beli? Boleh beli. Tapi tak tahu bila nak keluar. Kita parking balik. Okey. So, okay guys, motor selesa, motor best. So macam mana? Boleh beli ke tak boleh beli? Boleh belilah Boleh belilah. Okay. So, alright guys, sampai situ saja video aku. Terima kasih kepada pihak Enforce bagi kita rasa motor ni. Ini memang selesa lah. Aku cakap terang, motor ni memang selesa. Memang best untuk korang bawa. So, tunggu bila launching, tunggu harga je. Okay, tunggu harga je berapa. Tapi memang selesa lah motor ni. Okay, body aku, peha aku punya bahagian bawah ni besar. So bila bawa motor ni aku rasa selesa lah. Memang selesa. Alright, power wise mantap.
marvelous bosku, marvelous. Alright, so guys, sampai situ saja video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dan paling penting sekali, QJ Moto SRK 421 naked version macam mana? Boleh-boleh tak boleh beli? Komen dekat bawah. Bye bye, Assalamualaikum, ciao.